Engkau buang bunyi Gokayo, Shinkenyo untuk letak Valentine. Orang yang sambut Valentine pun tak berhati dengan benda tu. Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Kerok. Selamat kembali ke YouTube channel Kerok Zulhilmi. Okey, hari ni saya nak review satu item ni. Item ni saya nak sangat. Dan dia susah nak mencari. Tapi bila saya dapat, saya kecewa. Saya agak kecewa. Okey, so item yang saya nak review hari ini adalah silap, bukan yang ini. Yang ini. Okey, so ini dia DX Legend Moby-Red. Okey, so ini adalah Moby-Red yang dikeluarkan selepas Moby-Red yang first version tadi. Moby-Red yang ini. Yang ini item dia lebih kurang je. Dia sama je sebenarnya, item dia lebih kurang, tapi dia ada sedikit benda yang mengecewakan. So korang kena tengoklah video ni untuk tahu apa benda yang mengecewakan tu. So jom kita tengok item ni. So jom kita tengok satu. Jom. Okay, so ini dia DX Legend Moby-Red. Okay, so macam biasalah, sebelum kita main dia, jom kita tengok dulu detail yang ada. Okay, so dia punya bentuk dia sama je macam yang lama punya, yang version lama. Dia just ada tukar warna dan dia ada sedikit lah perubahan. Untuk senang tunjuk, saya letak sekali yang lama punya, yang first version punya sebelah-sebelah. Dia punya perbezaan warna tu, lepas tu dia ada sedikit perbezaan dekat ni, bahagian tulisan ni. Dekat sini dia tulis Gokaiger, dekat sini dia tulis Moby-Red. Saya tak tahu kenapa dia typo. Saya rasa yang betulnya Moby-Red, sebab dia Mobile Pirate Moby-Red. Ni tiba Moby-Red. Okay, nampak warna gold jadi warna silver. Okay, so itu belah luar. Belah dalam, dia punya beza dia sama juga, warna juga. Yang silver jadi gold, gold jadi silver. Okay, dia sama je. Dia boleh buka. Ni pun sama juga, dia boleh buka. Okay, yang belah belakang sama. Penutup bateri dia sama. On off switch dia sama. Dia tulis kat sini pun sama, Bandai 2010. Sama. Walaupun dia keluar lambat, dia keluar selepas yang first version. Dia keluar masa Go Buster tayang. Tapi dia punya belakang still tulis Bandai 2010 dan dia ada tulis 2011. Saya tak tahu apa. Mungkin 2011 keluaran, trademark 2010. Saya pun tak tahu. Tapi dua-dua sama je, penutup bateri semua sama. Speaker sama kat tepi. Dia just detail sikit. Oh ya, saya perasan. Yang sini pun saya perasan. Sini gold, sini jadi silver. Dia just swipe warna gold dengan silver tu je. Okay, so itu untuk detail dia. Okay, sekarang jom kita tengok function-function yang ada dekat Legend Moby-Red ni. Okay, untuk function dia sebenarnya lebih kurang je. Yang ini baca ranger key, ni pun baca ranger key. Yang ini boleh main dia punya kod-kod nombor tu, ni pun boleh main kod-kod nombor tu. Tapi dia ada sedikit perbezaan lah. Dia ada penambahan dan dia ada pengurangan. Okey, penambahan dia, dia ada tambah untuk ranger key Akarit ke Akar Ranger entah. Yang warna merah yang setiap kali muncul masa anniversary tu, dia ada tambahnya itu. Lepas tu bunyi Gokai Silver pun dia dah ubah dan dia ada tambah Go Buster. Lepas tu dia ada tambah untuk kod macam percutian, contoh macam perayaan perayaan orang-orang sana yang kita tak sambut. Valentine ada. Halloween pun saya rasa ada Halloween. Yang ni tak ada Valentine, tak ada Halloween. Dia tak ada Go Buster dan dia tak ada Gokai Silver. Okay, itu untuk penambahan. Dan pengurangan dia, yang ini dia tak ada bunyi mecha, dia tak ada ucapan-ucapan yang ada dekat sini. So kejap lagi kita akan tengok dia punya perbezaan tu, dia punya pengurangan. Okay, so first kita main dulu dia menggunakan ranger key. Okay, so dekat saya sekarang ni, saya sediakan 5 ranger key. Kita ada Gokaiger, Gokai Red, Gokai Silver, kita ada Go Buster, kita ada Aba Ranger, kita ada Butter Fever. So kita try 5 ni dekat dua-dua ni. So korang tahulah apa perbezaan dia. Button on dia sama je. Okay, so itu bunyi on dia. Ni pun bunyi on.
So itu bunyi on dia. Bunyi on dia sama je. Okay, first kita try dulu untuk yang Legend version. Okay, kita pakai Gokai Red. So ini dia Gokai Red. Saya dah tunjuk dah Ranger Key ni sebelum ni. Dekat saya punya review yang Mobi Red yang first. Kita macam biasa kita kepak tangan dia. Dan kita angkat kaki dia. Okey, itu bunyi untuk Legend Mobi Red. Dan ini adalah yang first version punya. Nampak yang lama punya dia ada sebut Gokai Red. Yang first version ada sebut Gokai Red. Legend version tak ada sebut Gokai Red. So itu adalah salah satu pengurangan. Kita try Gokai Silver. Yang ini dia ada beza macam saya cakap awal-awal tadi. Dia ada tambah dekat Legend Mobi Red. So kita masuk kat Legend Mobi Red dulu. So itu dekat Legend Mobi Red. Next, first version. Dia macam Gokaicha. Dia tanda soal. Dia buat bunyi yang beza. Saya punya yang first version ni, dia punya reader dia macam problem sikit bila masuk tu. Dia macam dah masuk belum? So next, Go Buster. Ini pun ada bezanya. So kita masuk dekat Legend version dulu. Okay, so itu untuk Legend version. Next, untuk first version. Dia tak boleh baca. Dia sebut Special Renjaki. Yahoo. Okay, so dia ada beza kat situ. Yang Legend version boleh baca Go Buster. Yang lama punya, yang first version tak boleh baca Go Buster. Kita try untuk senpai-senpai dia lah. Sentai-sentai lama. Okay, first kita start dulu dengan Aba Ranger. Aba Ranger, kita try Aba Ranger. Dia ada beza ke tak bunyinya. Okay, so next.
So untuk Legend Sentai dia daripada Go Ranger sampai Go Sager bunyi dia sama je. Okay, so tadi kita try Abang Ranger. Okay, sekarang kita try Butter Fever. So kita try. Okay, tu untuk Legend. Next, first version. Okay, so untuk Legend version sama je. Legend version. Untuk Legend Sentai sama je. Sentai-sentai lama. Okay, so itu untuk Ranger Key. Okay, untuk code. Code dia ada lah yang sama, ada yang tak sama. Ada yang first version boleh, yang ini pun boleh. Ada yang first version tak boleh, yang ini boleh. Ada yang Legend boleh, first version tak boleh. Dia code dia ada yang sama, ada yang tak sama. Okay, first kita try dulu code yang paling penting, iaitu 0414. Kod ni panjang, so saya skip untuk yang first version. Kalau korang nak dengar yang first versionnya, korang boleh tengoklah review saya yang sebelum ni. Kalau korang tak jumpa, jangan risau. Saya letak link untuk first versionnya dekat description. Nanti korang boleh check yang first versionnya review 0414. Alright, so dia ada tambah Go Buster di ujung-ujung. Okay, so itu untuk 0414. So dua-dua boleh guna 0414. Selain pada 0414, untuk nama-nama Sentai pun boleh juga. Okay, sebagai contoh Okay, kita try 0035. Kita try. Okay, yang Legend version. Okay, next yang first version. Okay, dan 0036. Dan yang first version 0036. Dia tak boleh baca sebab Go Buster tak ada dekat yang first version. Tapi yang lama-lama boleh. Contoh 0001. 0001. Kita bagi contoh 0016. Kita try, kita buat serentak. Kita try lagi buat serentak 00333. So dia dua-dua boleh masuk kod untuk nama Sentai. Tetapi inilah pengurangan dia. First version ada bunyi mecha,
Legend version tak ada bunyi mecha. Untuk buat bunyi mecha, kita kena letak tahun Sentai itu ditayangkan. Okey, sebagai contoh 2011 Gokaiger dikeluarkan. So kita buat 2011. Nampak? Dia sebut Gokayo. Dan kita buat dekat Legend version 2011. Dia tak ada bunyi mecha. Itulah pengurangan yang saya tak suka dekat Legend version ni. Okey, kita try mecha 2000. Kita try 2003 mungkin. Abaranger punya mecha 2003. Dia tak ada bunyi mecha. Okey, itu salah satu pengurangan. Dan dia ada pengurangan lain. Contohnya macam kata-kata lah. Contoh macam 5081. Kita try 5081. First version ada buat bunyi tu. So kita try pula 5081. Legend version tak ada bunyi tu. Nampak dia ada kurang, dia ada buang dia punya apa tu, kata-kata. Okey, kita bagi contoh 9999. Okey, sama juga dengan sebelah dengan Legend version 9999. So itu dia pengurangannya. 0000. Dua-dua ada 0000. Tetapi 00 untuk Legend version lain, 0000 untuk first version lain. Okey, so untuk Legend version, untuk first version, dia ada bunyi versus mode. Versus mode ni kiranya kalau kita masuk dua ranger key yang match, dia akan keluarkan nama movie. Tapi untuk Legend version dia tak ada movie versus tu. Untuk 0000 dia jadi macam Wikipedia dia lah, encyclopedia dia. Kiranya kita buat 0000, dia akan bagi tahu detail pasal Sentai tu. Saya susah sikit nak explain benda ni sebab benda ni adalah pengetahuan Sentai. So korang kena pandai lah Pak Sentai. Okay, saya bagi contoh. Okay, so kita try 0000. Saya guna dua ranger key ni, iaitu Go-Onger dan juga Shinkenger. Okay, so jom kita try. Nampak dia sebut nama movie. Shinkenger versus Go-Onger. So itu untuk 000 di first version. Apa jadi di 000 Legend version? So jom kita try 0000.
itu yang jadi untuk 000 di Legend version. Dia tak sebut nama versus movie. Dia sebut macam Wikipedia untuk Sentai ni. Ini Sentai apa? Macam ni kan, masuk Go Onja. Go Onja. Sentai yang menggunakan engine macam itulah. Shinkenja. Sentai yang menggunakan kekuatan samurai macam itulah. So itu perbezaan untuk 000 di kedua-dua movie rate. Okey, tadi kita dah cerita pasal kod yang ada di kedua-dua version. Lepas tu kita dah cerita pasal kod yang ada di first version, tak ada di Legend version. Lepas tu kita dah cerita pasal kod yang berubah di first version dan juga di Legend version. Sekarang kod yang tiada di first version tapi ada di Legend version. Macam saya cakap tadi lah, awal-awal tadi, dia ada tambah bunyi-bunyi perayaan. Okey, sebagai contoh, dia punya kod dia banyak so saya macam tak boleh lah nak main semua. So saya try benda yang korang familiar lah, iaitu Valentine 0214. Okey, kita try 0214. First version tak boleh 0214. So Legend version 0214. So itu Valentine Day. Dekat Legend version boleh baca benda tu. So next kita try apa lagi ya raya yang korang familiar. Halloween 1031. Nampak? First version tak boleh. 103 apa ke tadi? 1031. Nampak? Halloween ada dekat Legend version. Dan 1231. Yang ini saya rasa tak ada ni. 1231. 1231 tak ada. Okey, ni 1231. New Year Eve, malam tahun baru, 1231. So itulah dia perbezaan Legend dan juga first version. Okey, so itulah dia perbezaan antara first version dan juga Legend version. Dekat Legend version ni banyak lagi sebenarnya. Dia punya sound-sound, dia ada Children Day, dia ada White Day. Saya tak tahu itu perayaan apa White Day tu. Korang boleh search dekat Google. Kat Google ada orang post dia punya kod-kod tu. Korang boleh main lah mengikut kod-kod yang disediakan dekat Google. So video ni saya just nak bagi tahu lah dia punya perbezaan itu je. So itu dia DX Legend Movie Rate. Dan macam saya bagi tahu awal tadi, saya kecewa dengan item ni. Kenapa saya nak sangat benda ni, susah gila nak cari, bila dah dapat saya kecewa. Kenapa? Okey, saya kecewa sebab bila sebut pasal Sentai, apa benda yang kita akan fikirkan? Sudah tentulah kita fikir pasal dia punya robot, kita fikir pasal dia punya mecha. Itu adalah salah satu benda ikonik dalam Sentai. Di mana hujung-hujung cerita mesti akan ada perlawanan mecha. Dia buang benda tu, dia buang mecha untuk perayaan-perayaan yang tak tahu, perayaan White Day. Apa benda perayaan White Day? Macam benda tu tak patut sebenarnya buat kan. Kau buang salah satu benda ikonik dalam Sentai untuk tambah benda yang tak semua orang sambut. Tak, walaupun saya tak sambut kan, yelah saya ni agama saya lain kan dengan diorang kan. Saya tengok review orang yang agama sama dengan diorang pun tak puas hati dengan benda tu kan. Kau buang bunyi Gokayo, Shinkenyo untuk letak Valentine. Orang yang sambut Valentine pun tak puas hati dengan benda tu. So itulah benda yang saya tak suka. Lepas tu dia buang bunyi Gokai Raid. Yang kalau kita masuk Renjeki Gokai Raid, Gokai Raid apa yang first version ada sebut kan, Gokai Raid. Yang ni tak ada sebut Gokai Raid. Saya macam tak syok dengan benda tu kan. Sebab benda tu lah yang yang menunjukkan setiap Renjeki ni ada bezanya. Dia tak ada benda tu. Saya tak suka. Tapi tak suka saya pun dia adalah kelebihan yang saya pujilah. Dia letak macam wiki kan, Wikipedia Sentai tu kan dekat 0000 tu. Sebab
Saya puji benda tu sebab itu yelah, dia boleh kiranya jadi 0000 tu boleh fungsi untuk semua rezeki. Sebab yang versus mode tu tak semua movie, tak semua rezeki ada movie versus. Itu dia. 0000 tu saya pujilah. Dan saya puji dekat dia punya penambahan Go Buster, Go Cat Silver, saya puji. Akar rate tu, saya puji. So dia macam mana tah, saya walaupun saya tak puas hati, dia still ada lah benda yang mengubat lah saya punya ketidakpuas hati tu. Itulah dia sedikit komen pasal item ni. Dan dekat mana saya dapat? Saya dapat dekat JJJ. Memang luck RM20 saya dapat. Dan korang kalau nak, saya tak tahu mana nak cari. Kucing saya tengah musim mengawan, so agak bising sikit. Saya tak tahu mana nak cari sebab item dia macam agak rare jugalah. Sebab item lama kan. So kalau korang nak cari tu, korang kena sentiasa scroll Carousell, sentiasa scroll Facebook, sentiasa scroll Shopee, sentiasa tanya orang kan, siapa ada jual. Korang kena tanya. Dekat JJJ boleh jumpa, tapi memang susah, memang kena ikut luck. Ya Allah, dah berhenti. Kena ikut luck kan. Kalau korang ada luck, mungkin korang dapat. So korang nak tak nak, korang kena sentiasa lah pergi JJJ untuk tunggu item ni muncul. So itu sajalah untuk hari ini. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa tonton Gokaiger. Sebab Gokaiger ni antara Sentai yang on top. Yang on top. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi kita di video akan datang. Ciao.